Okey, selamat datang. Pernah tak anda terfikir macam mana satu sistem tulisan lama boleh selesaikan satu masalah bunyi yang agak moden? Hari ini kita nak bongkar satu trik yang sangat bijak dalam tulisan Jawi. Jom kita mula. Baiklah, cuba bayangkan situasi ni. Katakanlah anda nak tulis dalam bahasa Melayu, tapi anda terpaksa guna abjad yang dipinjam. Masalahnya, abjad pinjaman tu tak cukup huruf untuk semua bunyi yang ada dalam bahasa kita. Apa agaknya yang anda akan buat? Inilah cabaran utamanya. Macam mana kita nak tulis bunyi macam ng atau sh kalau kita cuma ada huruf untuk n dan s secara berasingan? Contoh paling senang perkataan sotong. Kita perlukan bunyi ngeng, tapi yang kita ada cuma huruf nun untuk n dan huruf ga untuk ga. Kalau gabung macam tu saja bunyinya takkan jadi kan? Jadi, macam mana tulisan Jawi selesaikan teka-teki ini? Penyelesaiannya sebenarnya sangat-sangat bijak. Ia dipanggil digraph. Inilah dia trik 2 untuk 1 yang kita cakap tadi. Satu konsep di mana kita guna 2 huruf untuk hasilkan hanya satu bunyi. Jadi, apa sebenarnya digraph ni? Senang cerita, ia adalah gabungan 2 huruf konsonan yang bekerja sama untuk menghasilkan satu bunyi tunggal. Kena ingat ya, ia bukan 2 bunyi yang berbeza, tapi satu bunyi yang padu dan lengkap. Inilah kuncinya. Peraturan paling penting untuk hari ini. 2 huruf, 1 bunyi. Simple. Kalau anda ingat yang ni, semua yang kita akan bincangkan lepas ni akan jadi sangat mudah. Betul kan? Baiklah, sekarang kita dah faham konsep asasnya kan? Jom kita kenal pula alat-alat yang tulisan Jawi gunakan. Sebenarnya ada 5 digraf utama dalam Jawi yang dicipta khas untuk menangani bunyi-bunyi unik dalam bahasa Melayu. Betul, cuma ada 5, tak banyak pun. Dan bila anda dah kenal kelima-limanya, percayalah, kebolehan anda membaca Jawi akan jadi lagi mantap. Jadi, jom kita berkenalan dengan kelima-lima digraf ni satu persatu. Inilah dia 5 wira kita. Kita ada kha untuk bunyi kha, shin untuk sya, ghain untuk gha, nga untuk nga dan nye untuk nye. Yang paling menarik sekali, 2 huruf yang terakhir tu, nga dan nye, adalah inovasi asli. Maksudnya, huruf-huruf ni memang dicipta khas untuk disesuaikan dengan lidah Melayu. Hebat kan? Okey, cukup dengan teori. Sekarang masanya untuk kita tengok sendiri macam mana digraf-digraf ni berfungsi dalam perkataan sebenar. Barunya kita nampak jelas nanti. Kita mulakan dengan yang pertama, huruf kha yang bunyinya sama dengan ke dalam tulisan Rumi. Contohnya dalam perkataan khas, bunyi kha dekat depan tu ia bukan disebut ke khas kan? Ia satu bunyi kerongkong yang tunggal. Nah, huruf kha inilah yang menangkap bunyi tu dengan sempurna. Seterusnya, kita ada shin. Huruf ni mewakili bunyi sh. Bunyi ni memang kita selalu guna kan? Macam dalam perkataan syarat atau syukur. Contoh lain, perkataan shooting. Huruf shin di depan tu terus bagi kita bunyi sh yang licin, bukan bunyi s dan y yang terpisah-pisah. Yang ketiga ialah guen untuk bunyi read. Bunyi ni selalu kita jumpa dalam perkataan-perkataan pinjaman dari bahasa Arab. Contoh paling klasik, maghrib. Perasan tak? Huruf ghain di tengah-tengah tu yang hasilkan bunyi kerongkong, gha, yang unik tu. Sekarang kita kembali kepada teka-teki kita yang awal-awal tadi. Macam mana nak tulis bunyi nge? Inilah jawapannya. Huruf ciptaan khas yang dipanggil nga. Kalau kita lihat perkataan sotong, huruf nga di hujung itulah yang bagi kita bunyi nga yang kita nak tu. Satu huruf untuk satu bunyi. Cukup bijak kan? Ini betul-betul satu inovasi yang hebat dalam Jawi. Dan yang terakhir sekali kita ada huruf nya untuk bunyi nya. Ini satu lagi huruf ciptaan khas untuk lidah Melayu. Kita boleh nampak penggunaannya dalam perkataan penyapu. Huruf nya yang unik ni, dia menggabungkan bunyi n dan y menjadi satu sebutan yang lancar, nya. Okey, kita dah tengok kelima-lima digraf Jawi. Jadi, apa kesimpulannya? Kenapa semua ni penting untuk kita tahu? Poin utamanya begini, kewujudan digraf ni bukanlah satu kelemahan. Sebaliknya, ia adalah satu inovasi yang sangat genius. Ia membenarkan skrip Arab yang pada asalnya tak ada bunyi-bunyi ini untuk digunakan bagi menulis sebutan bahasa Melayu dengan begitu tepat. Ia macam jambatan yang menghubungkan 2 dunia bahasa. Bila fikir-fikir balik, menarik kan? Bahasa ni sentiasa mencari jalan untuk berevolusi. Daripada penciptaan digraf dalam Jawi, sampailah ke perkataan-perkataan baru yang muncul zaman internet sekarang, evolusi bahasa memang tak pernah berhenti. Ini buat kita tertanya-tanya, apakah lagi helah bijak yang bahasa-bahasa lain guna untuk menyesuaikan diri? Terima kasih kerana mengikuti kupasan ringkas kita pada kali ini.